Okay, ni hari saya nak ajar korang cara penggunaan hole ni macam mana. Mesti tertanya, apa tu hole kan? Kereta-kereta latest kan dah banyak ada dah. Yang ni adalah brake hole. Automatic brake untuk jam ataupun dekat traffic light. Cara penggunaan dia, nak tahu stay dalam video ni sampai ke hujung. Saya ajar korang step dia, cara penggunaan brake hole ni guys. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa pakai seatbelt juga. Sebab seatbelt penting untuk brake hole ni. Tak pakai, dia tak function. Next, baru boleh tekan button hole ni. Bila tekan button hole, dia akan keluar lambang hole dekat sini. So, kita drive sahaja seperti biasa. Okay, penggunaan dia mudah sahaja. Brake hole tu akan menyala seperti biasa. Sampai traffic light, kita tak payah pergi ke handbrake untuk tarik. Okay, just kita sampai dekat kawasan traffic light, kita berhenti sampai keluar je brake hole. Kita tolak kepada tolak kepada N, kita release sahaja. Okay, handbrake kita tak payah turun. Sebab apa? Dia automatic lock brake kereta menggunakan brake hole. Okay, dia automatic. So, bila traffic light dah bertukar hijau, mudah saja. Tolak kepada D, terus sahaja tekan minyak. Tak payah releasekan apa-apa handbrake semua. Sebab dia auto sahaja. Okay, penggunaan dia cukup mudah. So, bila kita berhenti, make sure kita berhenti dengan sempurna. Contohnya dekat sini, kita berhenti dengan sempurna. Okay, so tunggu brake hole tu keluar, lampu hole tu keluar, lepaskan, tolak kepada N, dah settle, kita rehat. Nak jalan, tolak kepada D drive dan tekan saja pedal. Okay, dia akan release secara automatik. So, brake hole ni sesuai guna semasa jalan jam ataupun banyak traffic light macam dekat Melaka. So, kalau kau rasa video ni bermanfaat, tolong share dan kongsi kat kawan-kawan yang lain. Okay, so kalau nak mencari kereta terpakai, boleh cari saya Syahrin di bawah foto. Assalamualaikum guys.